imagine. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Sedapnya tidur. Uish. Aduh, hai. Mana handphone jap Kita cari je handphone. Aduh, hai. Nak buat apa hari ni? Hari ni ada katanya ada. Uish, berapa kali nak ada bazar baru ni? Sehari satu bazar baru. Uish, dekat je. Boleh beli ni. Kodok panas ada. Takut enak ada. Aiskrim ada. Kotak candy pun ada. Main game pun ada. Sedap okay. Hari ni kita cadang untuk kita buka puasa. Hari ni kita buka puasa dulu. Okay. Woi, bising lah woi. Hey. Cik, saya nak beli tacos. Cik, saya nak tacos cik. Cik. Apa. Sebut kan. Tacos satu cik. Nampaknya. Ya. Nanti saya balik kampung nanti. Tunggu lah. Nanti saya balik lah kampung. Okey. Dah. Assalamualaikum. Berapa ringgit semua cik? Dekat sini memang tak ada makanan yang tolong ambil ke? Kan sampai saya bagi bintang 1 ke? Saya bagi bintang 1. Anak ke? Tak ada. Okay, tak ada Okay. Tak ada. Okay, ambil satu. Okay, ambil sini. Lari. Jom buka puasa. Ambil. Okay. Hampir je nak makan. Cepatlah. Dah nak azan ni. Cepat je jom buka. Saya nak order. Order. Saya nak order. Allahu Akbar. Belum lagi. Saya nak order biskut. Saya nak order donut, biskut, muffin. Boleh? Tak. Dekat sini nasi ayam tak? Saya nak nasi ayam. Nasi ayam. Sabar lagi, Yazan. Ada nasi ayam tak? Nasi ayam ke, daging ke? Tak ada. Tak ada apa je? Boleh bagi tahu? Sebab saya lapar ni, tak tahu nak makan apa ni. Saya pun nak buka puasa dah ni. Makan apa? Berapa ringgit? Berapa ringgit pula? Ada apa je? Ada kepala kau. Kurang ajar tu kedai ni. Saya ada pancake 1 dengan biskut 1 Saya tunggu dulu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ush, dah azan maghrib ni. Tapi, mana pekerja dia tu? Main game pula. Tak apalah, kita makan dulu lah. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Makan lagi. Nyam, 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 nyam. Jom kita bayar pergi kaunter. Berapa ringgit ni? PS2 game ni. Tak, cik, saya nak bayar ni. Cepat sikit Saya lambat saya nak pergi kerja malam ni. Saya ada shift malam. Tahulah awak tengah main game Brookhaven. Tapi cepatlah. Ni, berapa ringgit semua. Cepatlah. Dah kau ambil kan? Oh, cepatlah. Woi. Memang percuma. Free Fire pula. Berapa ringgit semua? RM1. Dia kata RM1. Jangan mahal sudah lah. Saya beli kotak candy je Kotak candy tak. Cik. Saya order kotak candy je, cik. Okey, ambil dia ni. Cepatlah. Ini istimewa. Okey dah. Okey, terima kasih. Cepat buka. Buka cepat. Oh, cepatlah buka. Tolong istimewa. Buka cepat. Buka cepat pun. Bayar Bangla. Dia bayarlah Bangla. Okey, terima kasih. Kita ke polis jap. Tunggu aku panggil polis jap. Okey, apa boleh saya bantu? Apa? Ada penjahat. Ada apa? Penjahat. Bukan penjahat. Ada orang minta saya. Saya beli kotak candy je. Tapi harga dia RM90,000. 90 atau juta jugalah. Tak apa, saya akan datang ke lokasi tu segera. Jom kita pergi ke lokasi tu sekarang juga. Nino. Aduh. Memanglah. Jom gerak. Oi. Kepung. Alamak. Tak. Sekarang kita cerita tentang pasar Ramadan. Tiba-tiba jadi perang pula. Aduh, memang kita nak pistol dulu ni. Ambil pistol dulu. Ni pistol. Dah lah bulan puasa. Lepas tu kita kena main tembak-tembak pula. Berikan tembakan. Alah, mati kau. Sini kau, tangkap. Sekejap, tunggu kau ambil kau balik. Alamak. Buan, tembak. Alamak. Dia ni main main ke apa? Aduh. Malah ada budak hitam pula. Okey dah, kamu sudah ditahan. Kamu sudah ditahan. Ini saya merasmikan bahawanya penjahat yang dicari-cari ini sudah ditangkap ya. Okey. Bawa dia pergi balai polis ya. Okey, jom. Okey. Jom. Pergi balai polis. Kita selesaikan dekat balai polis